Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang jurnal konsep resam Al-Quran. Kita akan mengambil jurnal. Tajuk jurnal tersebut adalah jurnal pengenalan taujih resam Usmani dan hubungannya dengan ilmu tafsir. Penulis jurnal tersebut adalah Muhammad Fadli Ismail Wan Nuruswani Wan Abdullah Wahidah Mat Sa'id, dan nama jurnal tersebut adalah Jurnal Al-Sirat. Tahun terbitannya pula adalah pada tahun 2020. Pengenalan jurnal tersebut adalah resam Al-Quran atau resam Usmani ialah kaedah penulisan Al-Quran yang digunakan sejak zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Kaedah ini menjadi asas kepada penulisan mushaf Al-Quran sehingga hari ini. Ilmu resam Usmani dibangunkan oleh para ulama bagi memastikan ketulinan dan keaslian Al-Quran terus terpelihara. Kajian ini menjelaskan konsep resam Usmani serta hubungannya dengan ilmu tafsir dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Ringkasan isi jurnal pula menerangkan bahawa resam Usmani mempunyai kaedah penulisan tersendiri yang berbeza daripada tulisan Arab biasa, iaitu resam imla'i. Penulisan tersebut merangkumi beberapa kaedah seperti pengguguran huruf, penambahan huruf, penggantian huruf, penyambungan dan pemisahan. Penulis turut menjelaskan bahawa perbezaan bentuk penulisan dalam mushaf bukanlah sesuatu kesalahan, bahkan mempunyai hikmah tertentu yang berkait dengan makna, qiraat dan pentafsiran ayat Al-Quran. Oleh itu, penguasaan ilmu resam Usmani membantu seseorang memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Kajian mendapati bahawa resam Usmani merupakan salah satu cabang penting dalam ulum Al-Quran. Terdapat hubungan yang rapat antara ilmu resam Usmani dan ilmu tafsir. Keunikan penulisan sesuatu perkataan dalam mushaf boleh memberikan petunjuk terhadap makna yang lebih luas. Pemahaman terhadap resam Usmani membantu memelihara ketulinan teks Al-Quran serta mengelakkan salah faham dalam pembacaan dan pentafsiran. Secara keseluruhannya, jurnal ini membuktikan bahawa resam Usmani bukan sekadar kaedah penulisan Al-Quran, malah mempunyai hubungan yang signifikan dengan ilmu tafsir. Pemahaman terhadap konsep ini membantu umat Islam memahami keistimewaan mushaf Al-Quran dan memelihara warisan penulisan Al-Quran yang telah diamalkan sejak zaman para sahabat. Alhamdulillah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.